Saya ingin mencadangkan cikgu tak bagi kerja sekolah sampai kami habis belajar. Saya bangga ya Arif. Silakan. Saya ingin cadangkan kita mestilah like, share dan subscribe channel Jaya Animation. Komen tak ada ke? Oh, lupa pula. Jangan lupa komen tau. Saya bangga. Tiba. La 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 la. Hadiah mantap. Air tak ada. Tiba. Hadiah mantap. Rumah banjir. Tiba. Hadiah mantap. Ada ikan. Tiba. Hadiah mantap. Esok sekolah. Tiba. Hadiah mantap. Aku kentut. Tiba. Tiba. Boy. Ya. Jom kita lawan siapa paling laju lari. Siapa menang dapat kari kebalikan. Okey, boleh? Tapi kamu kena pejam mata dulu. Okey. Lari. Gopal? Oh, Gopal. Gopal. Kena scam. Lari. Mau sampai sudah Krisa penamat. Yeay. Bertukar. Iya. Boboiboy elektrik. Wow. Iya. Yeay, aku menang. Yeay, aku menang kali kebalikan. Kari aku. Tiba. Wih, siapa dulu korang? Komen lah. Mantap. Tiba. Hehehe. Tiba. Tiba. Okay guys, challenge kita hari ini kita nak makan ramen pedas gila guys. Tengok ni guys, merah mengelip. Siap ada cili dan api lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam. Pedas. Tak apa. Pedas. Alamak, ada banyak lagi ni. Garus boleh. Betul. Aku boleh. Nyam. Pedas! Yes! Berjaya habis ramen pedas ni. Senang je challenge ni guys. Nak garus, ada lagi ramen ni. Tiba. Jenis orang dapat Rizak teruk. Orang normal. Alamak, Rizak teruk. Apa? Rizal teruk! Lari. Aduh. Budak pandai. Apa? Rizak aku teruk. Tengok Rizak kau. Anak orang kaya. Kenapa Rizal engkau teruk sangat ni? Tak heran pun. Nah, RM2. Cikgu, saya nak makan 100 tau. Saya kopek. Ush, teruknya Rizal aku.
Hehehehe. Tiba. Jenis-jenis orang makan Kinder Joy. Orang normal. Orang normal makan coklatnya. Ada mainan. Orang sakit. Sedapnya. Itu bukan Kinder Joy. Itu ubat. Orang gila. Akhirnya dapat Kinder Joy. Ada coklat dan ada mainan kan? Dua-dua. Aku kan gila. Saya kopek. Buka Kinder Joy ni. Wah, ada coklat dan mainan lah. Makan mainannya. Tiba. Alamak, hari ni hari jadi Upin lah. Jeng, jeng, jeng. Kita kena buat apa ni guys? Tengok, Upin dah nangis dah tu. Nak buat apa ni? Kita kena bagi hadiah ke Upin. Tapi, kita nak bagi hadiah apa ni? Bagi basikal. Tak nak. Alamak, Upin tak nak lah guys. Hadiah apa lagi ni? Ayam goreng. Tak nak juga. Alamak, Upin tak nak ayam goreng lah. Apa nak buat ni? Kawan-kawan, komen kat bawah. Apa nak bagi hadiah ke Upin ni? Ipin tahu. Bagi kek. Dapat kek. Tapi, Ipin tak dapat pun kek. Kan kita lahir pada hari yang sama. Mintalah penonton berikan kek untuk Ipin. Betul tu. Kawan-kawan, boleh tak hadiahkan Upin kek juga? Tak nak. Tiba. Pin, jom kita lawan. Siapa paling lama tahan nafas? Siapa tahan paling lama, dia dapat phone ni. Okey, bosku. 1, 2, 3. Wow, bapaklah. Lamanya Ipin tahan nafas. Lama sangat ni, Ipin. Ipin? Oh, Ipin. Ipin? Ipin! Apa? Hehehe, Ipin mana iPhone? Tiba. Cek, 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 cek. Itulah bunyi cicak. Cocek, cocek, cocek. Maka jawab ibu cicak. Bunyi cicak, cocek. Buat cicak kalau kena beringat sikit. Lapo-lapo cicak merah. Tiba. Level 1. Kondok cheese. Nah, Pipi. Kondok cheese. Amboi, kecilnya papa. Level 2. Kondok cheese. Ni baru betul kondok cheese. Tapi tak ada cheese pun. Level 3. Kondok cheese. Allah, tak panjang pun cheese ni. Level 4. Kondok cheese. Amboi, tingginya kondok. Panjangnya cheese ni kan, Papa? Tapi, Pipi nak lagi panjang cheese ni. Level 5. Kondok cheese. Wah, besarnya kondok cheese ni. Wah. Ni baru betul kan, Papa? Cheese panjang. Wih. Ya. Alamak, terbelit cheese pula. Hehehehe. Tiba. Jenis-jenis orang makan ayam goreng. Orang normal. Sedap. Orang sakit. Makan sikit je. Tapi, kenapa rasa tirek? Orang gila. Mana ayam? Aku nak ayam goreng. Ayam goreng.
Psikopat. Woi, ayam atuk tu. Tiba-tiba. Level 1, kurus. Karena kurus, mestilah tak payah makan. Maulah kurus. Tapi, laparlah. Level 2, kurus. Kalau nak kurus, mestilah kasih makan makanan yang sihat. Macam ini saya. Alamak, pahit pula. Level 3, kurus. Kita juga kena kasih kurangkan gula untuk kurus. Terutamanya ini kopi. Oi, aku nak tanya ni, suka matcha atau suka kopi? Saya suka. Kalau suka kopi, kena bayar RM2 je. Level 4, kurus. Mau kasih kurus, kita juga kena bersenam. Barulah badan sihat dan kuat. Ya. Wih. Tapi penatlah. Level 5, kurus. Okey, kawan-kawan, kalau nak kurus juga, kita kena buat semua tadi itulah. Kasih bersenam, makan sayur, kurangkan gula. No. Bersenam balik. Iya. Makan sayur banyak-banyak. Nyap. Dan kurangkan gula. Bersenam balik. Ai, kenapa lagi gemuk? Lapar. Kari kepala ikan satu. Tiba. Level 1, ramen pedas. Hari itu kakaknya rasa ramen kan? Okey, sekarang ni giliran korang pula. Nah, rasakan ramen pedas level 5. Tapi Kak Ros, ini kan level 1. Oh, ya ke? Oh, sorry. Buka mulut. Nah, ramen pedas gila level 1. Tak pedas pun. Level 2, ramen pedas. Korang tahu tak, ini ramen pedas gila. Makan cepat. Baik puan. Tak pedas pun. Level 3, ramen pedas. Apa? Tak pedas? Tak apa. Nah, ambil kau. Akak letak cabai berapi. Silalah makan. Macam mana? Pedas tak? Biasa-biasa je. Tak pedas pun. Level 4, ramen pedas. Seriuslah tak pedas budak-budak ni? Tak apa. Ada. Nah, ramen pedas bercili sos. Ambil kau. Bapa sendallah Kak Ros. Tak pedas pun. Level 5, ramen pedas lah. Apa ni Kak Ros? Kata pedas gila, tapi tak pedas pun. Betul ni nak pedas gila-gila ni. Betul lah Kak Ros. Semua tadi tak pedas pun. Apalah Kak Ros ni? Oh, nak pedas sangat-sangat ya? Nah, ramen pedas berapi tirek. Tirek? Nah, ambil kau. Cili sampai ke angkasa. Amboi, Kak Ros marah nampak. Marahlah. Nah, makan. Macam mana? Pedas tak? Macam mana pedas tak? Tak pedas pun. Kalau Kak Ros tak percaya, suruh Opah makan. Nah, Opah, rasa ramen ni pedas tak? Pedas tak, Opah? Tak pedas pun. Nah, tu, pedas tak ramen ni? Tak pedas pun. Tengok, kita orang dah cakap dah. Tak pedas pun ramen Kak Ros ni. Kalau tak percaya, try lah. Mari sini Kak Ros try. Macam mana Kak Ros? Pedas tak? Tak pedas kan?
Tiba. Level 1 tak buat apa. Hahaha, senang je challenge ni, tak payah buat apa pun. Level 2, tak buat apa. Level 3, tak buat apa. Level 4, tak buat apa pun. Abang Saleh tengah buat apa ni? Tak ada buat apa pun. Lepas tu buat apa ni? Tak buat apalah. Yalah, buat apa? Abang Saleh ni tengah buat challenge lah, tak buat apa. Oh, lepas tu? Kalau jadi apa-apa, tak buat apalah. Oh, Abang Saleh lipas. Level 5, tak buat apa pun. Hantu! Hehehe. Tiba. Level 1, kentut. Level 2, kentut. Leganya. Level 3, kentut. Oh, sorry. Level 4, kentut. Level 5, kentut. Tak kentut pun. Mau apa ni? Lain macam je. Tiba. Level 1, baca buku. Senang je baca buku kat rumah. Opah pun boleh baca. Level 2, baca buku. Kita baca buku kat sekolah lagi senang. Boleh baca dengan kawan-kawan. A, B, C, E, F, G, M. Level 3, baca buku. Baca buku di pustakaan lah. Kena baca pelan-pelan tau. Nanti cikgu marah. Level 4, baca buku. Baca buku dengan Kak Ros lah. Best. Baca. Alif, Ba, ni apa? M. Mana pula datangnya M? Senangkan baca buku dengan Kak Ros. Level 5, baca buku. Hai dik, cepatlah baca, kakak dah dengar lah. Bodan! Tiba. Level 1, perbarisan Hari Kemerdekaan. Saya seorang juga yang masuk. Level 2, perbarisan Hari Kemerdekaan. Cactus je ada? Alah. Level 3, perbarisan Hari Kemerdekaan. Gopal. Dek, hari tak ada ke? Level 4, perbarisan Hari Kemerdekaan. Wah, ramai yang join. Tapi, kenapa tak rasa merdeka pun? Level 5, perbarisan Hari Kemerdekaan. Ni baru betul merdeka. Merdeka. Dek, aku lapar lah. Nak makan kari. Merdeka. Betul merdeka. Merdeka. Tiba. Level 1, ramen pedas. Nah Kak Ros, ramen pedas. Sehelai je ramen ni. Tak kisahlah. Biasa-biasa je. Level 2, ramen pedas. Kamu nanya. Tak pedas pun. Level 3, ramen pedas. Amboi,
Hehehe. Okey. Tak pedas pun. Kata pedas. Level 4. Ramen pedas. Besarnya ramen ni. Pedas tak dia? Pedas Kak Ros. Pedas gila. Ya ke? Mari try. Nam. Apa ni? Kata pedas. Ni tak pedas pun. Kasihlah betul-betul pedas. Level 5. Ramen pedas. Nah Kak Ros. Ni tak tahulah pedas ke tak ni. Try dulu. Tengok ni ada cili padi lagi. Elah. Ingat campur cili padi tu pedas ke? Tak pedas pun. Okey tak ni Kak Ros? Macam ni Kak Ros ni. Okey. Kalau okey, ni ada ramen lagi pedas lagi ni. Tak nak. Pedas. Tiba. Level 1. Milo Ice. Level 2. Milo Ice. Level 3. Milo Ice. Ayam Melo. Level 4. Milo Ice. Alah, senang je. Level 5. Milo Ice. No. Tiba. Level 1. Ayam goreng. Amboi, kecilnya ayam. Itu ayam semutnya belalah. Tak kenyang pun. Level 2. Ayam goreng. Sedapnya. Tapi tak kenyang lagi lah. Alah. Level 3. Ayam goreng. Ayam goreng. Nyam. Sedapnya. Alah. Tapi lapar lagi lah. Level 4. Ayam goreng. Besarnya. Inilah bau bentuk ayam goreng. Nyam. Ayam goreng. Tapi kenapa lapar lagi ni? Level 5. Ayam goreng. Bapa! Ini ayam ke tirek? Nyam. Alamak. Kenyanglah pula. Hehe. Tiba. Level 1 makan sayur hijau. Nah, Opa. Sayur hijau. Ini macam daun tepi jalan je. Bolehlah. Level 2 makan sayur hijau. Nah, Opa. Ini sayur bendi. Senang je. Level 3 makan sayur hijau. Opa, cuba teka sayur apa ni? Petai. Ini favourite Opa. Opa kentut bau petai lah. Level 4 makan sayur hijau. Nah, Opa. Amboi, besarnya peria. Alah, senang je ni. Bagilah sayur yang susah sikit Opa nak makan. Kacang sangat. Level 5 makan sayur hijau. Ini bukan sayur hijau. Ini pokok. Tapi Opa, kan ada warna hijau juga. Opa manalah Rat nak makan besar ni. Makan juga. Okey. Alamak, gigi Opa patah pula. Tiba. Level 1. Sabut merdeka. Woi, kecil je bendera. Ini bendera saya semut. Level 2. Sabut merdeka. Alah, 2 je bendera. Tak semangat pun. Level 3. Sabut merdeka. Merdeka. Alah, orang nak bendera besar. Bukan banyak. Malulah merdeka. Level 4. Sambut merdeka. Amboi,
besarnya merdeka. Tapi tak rasa merdeka pun. Level 5, sambut merdeka. Nah, meriah gila. Sini ada bendera, sana ada bendera. Bendera besar, bendera kecil, semua ada. Ha, ni baru betul. Merdeka, merdeka. Fizi, kecil je bendera kau.